semua, Assalamualaikum. Berjumpa kembali kita dalam video yang terakhir untuk subjek sains tingkatan 3, bab yang kelima iaitu termokimia oleh saya Cikgu Rusdina daripada SMK Simpang Kuala. So, apa yang kita akan belajar hari ini? Okey, kita nak mencipta pek panas dan pek sejuk menggunakan bahan-bahan yang sedia ada. Jadi, dalam video kali ini, anda semua akan dapat mereka bentuk bahan yang menggunakan konsep tindak balas eksotermik dan juga endotermik bagi menyelesaikan masalah dalam kehidupan. So, contoh aplikasi tindak balas eksotermik dan endotermik yang ingin kita buat adalah menggunakan bahan-bahan seperti berikut, iaitu amonium, kalsium klorida, air, pencungkil gigi, plastik besar dan juga plastik kecil. Okey, jom kita belajar bersama Cikgu Umur untuk mencipta pek sejuk dan juga pek panas. Hai, saya Cikgu Umul. Hari ini saya akan kongsikan cara-cara untuk membuat pek panas segera dan pek sejuk segera menggunakan 3 bahan dan juga 3 peralatan yang dapat diperoleh dari sekeliling. Bahan-bahannya ialah plastik besar, plastik kecil, pencungkil gigi, sedikit larutan amonium klorida dan juga kalsium klorida serta air. Sekarang cikgu akan tunjukkan cara-cara untuk membuat pek panas segera. Bahan yang diperlukan ialah serbuk kalsium klorida dan juga air. Mula-mula masukkan serbuk kalsium klorida ke dalam plastik besar. Seterusnya, masukkan air ke dalam pek yang lebih kecil. Tutupkan pek plastik ini, kemudian masukkan ke dalam pek plastik yang lebih besar ini. Buat beberapa lubang supaya air boleh keluar melalui plastik ini dan bertindak balas dengan kalsium klorida. Picitkan pek plastik ini. Okey, bila kita picit-picit, kamu akan dapati haba diserap dan terasa panas di sini. Pek panas segera ini digunakan untuk membebaskan haba ke persekitaran dan digunakan untuk merawat kekejangan otot dengan menambahkan saiz lumen pada kapilari darah dan meredakan otot yang kejang lah. Seterusnya, cikgu akan tunjukkan cara-cara untuk membuat pek sejuk segera. Sama seperti tadi, ambil plastik yang lebih besar, masukkan bahan kita iaitu kalsium klorida. Masukkan air ke dalam beg plastik yang lebih kecil. Kemudian masukkan beg plastik ini ke dalam beg plastik yang lebih besar. Buat beberapa lubang. Okey, picit-picitkan beg plastik ini supaya air boleh keluar daripada beg plastik yang kecil untuk menghasilkan tindak balas dengan amonium klorida. Okey, kamu akan dapat rasa sejuk dekat sini. Pek sejuk ini digunakan untuk menyerap haba dari persekitaran. Seterusnya, haba yang diserap ini dapat mengurangkan saiz lumen pada kapilari darah dan mengurangkan bengkak dan pendarahan. Daripada 2 aplikasi yang kita buat sebentar tadi, kita dapati bahawa pek panas
membebaskan haba ke persekitaran. Jadi tindak balas yang terlibat ialah tindak balas eksotermik. Manakala pack sejuk segera tadi menyerap haba daripada persekitaran, dan tindak balas yang terlibat ialah tindak balas endotermik. Sekian daripada saya. Jumpa lagi.